Korang nak tahu tak apakah yang boleh menyebabkan baby kita lemas? Jom kita belajar supaya korang pandai nanti. Sebenarnya kalau kita yang hidup kat luar ni, contoh anak kan, dia lemas disebabkan oleh dia tak boleh bernafas. Contoh macam berenang, masuk dalam air dia lemas, air nafas, paru-paru dia tak dapat oksigen. Dia lemas lah. Kalau kes baby dalam kandungan ni lemas, dia bukan berkaitan dengan hidung dia, bukan berkaitan dengan sini, dia berkaitan dengan apa yang sampai pada dia. Kan baby dia nak bernafas tu, dia tak menggunakan paru-paru dalam perut tu kan, dia menggunakan aliran darah yang bawa oksigen daripada ibu pergi kepada plasenta, pergi kepada tali pusat dan pergi kepada baby. Kita kena tengoklah apakah yang menyebabkan aliran oksigen pergi kepada baby tu terganggu. Antaranya adalah disebabkan oleh dia berlaku di mana mungkin faktor ibu sendiri. Contoh macam ibu tu ada tekanan darah tinggi ataupun ibu tu ada masalah tekanan darah rendah sangat ke. So menyebabkan aliran darah daripada ibu pergi kepada baby tu terganggu. Ataupun ibu ada masalah lain. Severe anemia ke contoh kan. So dia punya HP tu sangat rendah. So oksigen tu tak dapat nak dibawa sehabis baik kepada baby. Ataupun mungkin juga kalau kencing manis. Memang tak kontrol. Terlalu tinggi, terlalu rendah sampai hypo So dia menyebabkan baby kita pun lemas, tak dapat oksigen juga. Okey, itu faktor ibu, faktor pertama. Faktor kedua adalah mungkin bila korang tengok daripada ni plasenta ni. Ni kan plasenta. Ujung plasenta ni dia mungkin dia meregang. Tempat penyambungan antara dinding rahim dengan plasenta tu dia renggang. Bila renggang, macam mana nak transfer